إنما تنذر من اتقى ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قالوا ما أنتم إلا بشر لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع ثم رجعنا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وعلى آلك Pada malam hari ini, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melangkahnya kaki kita ke majlis ini tidak lain dan tidak bukan, perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya kalau tidak ada izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ada kaca. Benar apa tidak? Benar apa benar? Benar. Dan kati dan upaya kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tataharriku zaratan illa biiznillah. Tidak bergerak sebiji zarah kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini, Allah berikan ke dalam hati kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tumbuhkan ke dalam hati kita semangat untuk beribadah. Allah tumbuhkan ke dalam hati kita untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis ini insyaallah al-fakir yakin majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak keturunan kita kelak dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama becak kita. Amin. Amin ya rabbal